Allahu Akbar, Allah. Tak pastilah dia pakai baju warna apa. Allahu Akbar. Tak sabar nak tunggu matahari terbenam. Ya, tak sabar juga. Sebabnya matahari terbenam maka kita boleh makan. Kita akan berbuka puasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tengok dulu. Tengok dulu. Tengok dulu Sebab tadi cakap kalau tak ada awan berliput, insya-Allah boleh nampak air. Baca-baca doa lah. Okey ya. Itu Masjid Zahir. Masjid Zahir dan dataran Bandaraya Alor-Star. Ini yang seorang. Okey, ini adalah kita buat Lagi matahari turun bertukar akan timbul anak bulan. Kenapa zoom matahari? Kenapa zoom matahari? Jadi bila zoom bukan zoom matahari, dia memang fokus di matahari. Bila matahari tunjuk dah bulan. Jadi matahari tau. Dia tanya sebab apa zoom matahari. Jadi kena zoom matahari. Bila jatuh yang matahari di ufuk, jadi akan terbitnya anak bulan. Di situlah kita boleh guna serapan hilal kita. InsyaAllah ini boleh kita tangguh. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Sebab cuaca hari ni alhamdulillah. Ya, cuaca cerah. DJI pun dah main dah terbang lah. Dia pakai tu. InsyaAllah. Okay, nanti kita InsyaAllah raya esok. Ampun ni macam-macam lah. Sabarlah Sat. Bagilah kawan-kawan cerah. Dia cakap boleh. Ini yang pakai telefon tetap kan telefon kedua. Telefon pakai. Dia pakai kan telefon kedua. Kedua lah bukan telefon pertama. kena letak mic kat situ. Sedap. Kena pakai telefon kedua. Okey. Ha? Sound ni. Oh, sound ni. Aku tak tahu. Macam ni. Sorry. Aku dengar suara gitar lah. Jangan orang lain cakap. Jadi dia kena main dua telefon. Sabaran. Ya, dia kena macam apa yang